and now he has over 30 students with him. Yes, he said he was inspired. Hello, wahai peminat anime. Apa khabar? Hari ni saya nak buat video tentang anime yang patutnya dilupakan buat selama-lamanya. Pasal apa? Ini dia anime Shinchan yang seharusnya dah tak ada dah. Hujurlah katanya penulis manga dia dah meninggal dunia. Tak tahulah betul ke tak. Tapi saya harap ya. Kenapa saya kata berharap begitu? Kerana ya, ini memang cerita tak elok. Budak berumur 7 tahun ke 8 tahun ke 6 tahun ke apa? 6 tahun kot. Okey, ni orang selalu salah faham ini cerita kanak-kanak. Jadi sebab itu saya harap sangat cerita ini sudah tiada buat selama-lamanya. Ia digantikan dengan anime yang lebih canggih sikit. Yang saya gembira akhirnya cerita ni dah tamat buat selama-lamanya. Ya, sebab pelukis manga dia dah tiada. Jadi cerita ni dah tak ada lah kot penerusnya. Tapi tak bermakna syarikat anime ada hak cerita ni tak boleh buat guna imajinasi mereka. Katanya pembuat imajinasi masih ada. Ya, tapi kalau penulis manga mesti tak suka kalau cerita mereka dijadikan milik syarikat penerbit kan. Kalau syarikat mereka dari syarikat penerbit agak teruk juga. Yalah, siapa yang suka kalau cerita pelukis manga dari syarikat penerbit? Ya, jadi itu saya tak tahu sangat tentang manga dia ni, hak cerita Shinchan ni. Jadi untuk tu saya harap sangat anda dah tak tengok Shinchan. Ya, saya harap sangat Shinchan dah tiada untuk selamanya. Ya. Jadi tak suka ambil ke Tokyo ke apa-apa je lah. Jadi untuk tu anda tak perlu cakap banyak lah pasal negeri Jepun yang katanya dulu orang India tak nak tahu pelajar Jepun, tak ada satu pun nak belajar dekat Jepun. Maksud saya tak ada satu pun orang India nak pergi ke Jepun. Hanya pekerja India je nak kerja kat Jepun. Ya, sebenarnya kerajaan Jepun nak ambil pelajar daripada India, tapi tak ada satu pun orang India nak belajar kat Jepun kerana ya, rasisme. Katanya orang Jepun layak orang India macam teruk. Jadi ada bahagian Shinchan ni dia pergi makan dekat restoran orang India. Jadi ramai rasa orang Jepun ni rasis dengan India. Jadi mereka agak risiko sikit. Ya, jadi orang India agak ambil risiko nak pergi ke sana. Okey lah, sebut pasal India tu, kita fokus pada Shinchan pula. Okey, anime Shinchan ni lebih dilupakan saja. Ya, walaupun saya harap adalah actionnya. Shinchan lah action ke, Shinchan tu ke, cerita ni sama-sama je, tetap lama ni. Lebih lama, lebih lupakan saja. Yalah, tak membesar-besar, tetap cerita ni tentang kanak-kanak yang cuba hidup sendiri. Ya, membuatkan orang masyarakat di seluruh dunia anggap Jepun tu negara yang paksa kanak-kanak. Ya, banyak cerita kanak-kanak ni ditinggali ibu, dibagi duit. Ada ditinggali sejak kecil tapi tak diberi duit. Ya, jadi ramai yang anggap cerita ni agak teruk jugalah anime ni. Anime Shinchan dengan anime-anime Jepun lain agak teruk juga. Jadi untuk tu saya berharap sangat cerita ni tamat lah. Okey lah, saya harap sangat anime ni sudah tiada ditayangkan di mana-mana, termasuk Indonesia dengan Malaysia. Walaupun saya tak berapa suka Malaysia selalu dibandingkan berkali-kali dengan Indonesia, saya harap sangat Malaysia akan tukar nama supaya tak dibandingkan lagi. Ya, Shinchan ni sudah tamat dah.
sebab pelukis manga dia sudah meninggal. Yang ada juga yang cuba nak bina rumah Shinchan dekat Taman Tema. Ada yang pernah cuba nak beli Taman Tema pula. Ada yang cuba nak beli hak cipta Shinchan ni, tapi malang ni tak satu yang berjaya. Yang bagusnya, apa yang bagusnya? Ya, banyaklah yang cuba meniru anime Shinchan ni supaya animasi mereka lebih popular daripada Shinchan. Ada juga karakter yang meniru Shinchan. Contohnya macam pakaian, karakter dengan semuanya. Kadang-kadang meniru Shinchan lah karakter-karakter tu. Jadi saya harap sangat cerita Shinchan ni sudah tamat, yang sudah tiada lagi. Kalau ada orang meniru Shinchan, bagus jugalah supaya anime ni dilupakan. Crayon Shinchan, ya, atau Shinchan Kid, ya. Saya pun tak berapa suka lah anime Shinchan ni. Saya gembira cerita ni dah tamat untuk selamanya. Jadi untuk yang tak setuju dengan saya, sila komen. Yang setuju sila subscribe. Okey lah. Untuk ni ada karakter gadis yang comel nama Ai, yang selalu ada fanmade dia macam-macam, di mana Shinchan ni dijodohkan dengan Meme. Ada juga dijodohkan dengan Ai. Ya, jadi saya agak nenek dengan Ai, saya tak tahulah yang mana satu jodoh Shinchan. Jadi saya harap sangat cerita ni tamat. Kalau ada orang buat movie ni, saya harap dewasa lah. Iyalah, saya harap sangat cerita ni tamat supaya ya, sebab budaya Jepun dah banyak dah kat Malaysia. Cerita ni pun agak teruk juga sebab banyak budak bawah umur yang tengok. Jadi anak saudara saya. Jadi saya harap sangat cerita ni tamat supaya tak ada anak saudara saya yang tengok lagi. Yang tak ada satu pun budak-budak Malaysia atau Indonesia yang tengok. Okey, itulah apa yang saya harapkan daripada penamakan. Okey, itu saja. Bye bye.